Keliru flow bab 6. Bab ini cerita tentang ancaman komunis dan perisytiharan darurat di negara kita. Flow utamanya mudah, pengaruh komunis masuk, PKM berkembang, ancaman keselamatan meningkat, darurat diisytiharkan, kerajaan bertindak dan negara menerima kesannya. Dalam 6.1, pengaruh komunis masuk melalui China dan Indonesia sebelum berkembang melalui PKM. 6.2, PKM melancarkan perjuangan bersenjata hingga darurat diisytiharkan. 6.3, kerajaan membanteras komunis melalui Undang-Undang Darurat, Pasukan Keselamatan, Rancangan Briggs dan Perang Saraf. Poin 4, darurat memberi kesan kepada politik, ekonomi, sosial dan hubungan kaum. Ingat keyword bab 6, komunis, PKM, darurat, Rancangan Briggs, Perang Saraf dan Keamanan Negara. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.